Hari ini Selasa 25 November 2025, Karnival Kanak-Kanak SKAJ telah membuka tirainya dengan penuh warna-warni dan kegembiraan. Karnival ini akan berlangsung selama 3 hari sehingga hari Jumaat dan menjanjikan pelbagai aktiviti menarik untuk semua murid. Dan sekarang, kita akan bersama wartawan kita yang berada di studio berdekatan tapak Karnival. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kaiser, wartawan TV PSS SK Asam Jawa, melaporkan secara langsung dari tapak sambutan Hari Kanak-Kanak SKAJ 2025 yang berlangsung penuh meriah pada hari ini, 25 November 2025. Program ini dilanjutkan dengan objektif utama untuk menghargai dan meraihkan kanak-kanak sebagai aset negara serta memberi ruang kepada mereka untuk berehat, berhibur dan berinteraksi secara sihat selepas menjalani sesi pembelajaran sepanjang tahun. Dulu. Macam ni. Okey. Okey, anak ambil. Ambil tak? Korang nak login masuk ikut korang ke apa? Kat dalam abang tak gerak. Haris tolong. Yalah Anas. Oi. Dua je. Kesan positif daripada program ini sangat jelas dapat dilihat yang mana murid-murid lebih gembira, bersemangat dan teruja. Mereka dapat belajar melalui permainan dan interaksi yang sihat, mengukuhkan hubungan antara rakan serta guru. Kesimpulannya, program ini bukan sahaja menceriakan murid, malah memperkukuh budaya sekolah yang prihatin, ceria dan penyayang. Tahniah kepada pentadbir, guru-guru, murid-murid serta semua pihak yang telah menjayakan program ini dengan penuh komitmen. Sekian saja laporan saya dari studio TV PSS SKAJ.